Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak bedah siasat satu misi nasional yang sangat-sangat penting. Boleh kata macam satu quest besar untuk Malaysia, iaitu usaha kita membuka kunci masa depan pendidikan dengan kuasa digital. Ini bukan sekadar dasar biasa tau. Ini dah macam satu pengembaraan epik. Okey, jom kita mulakan. Apa sebenarnya misi utama atau ultimate quest untuk pendidikan Malaysia? Sebenarnya, ia bukan pasal grade semata-mata, tapi lebih kepada nak membina hero-hero masa depan. Jadi macam mana rupa hero ni? Ini dia. Matlamat utama kita adalah untuk cipta avatar pemain terunggul kita sendiri yang kita panggil murid fasih digital. Cuba tengok stats diorang dekat skrin ni. Macam character sheet dalam game kan? Ada pemikiran kreatif dan inovatif, analisis data saintifik, penyelesaian masalah digital dan paling penting, komunikasi dan kolaborasi yang mantap. Inilah hero-hero generasi baru yang kita nak lahirkan. Okey, setiap pengembaraan yang hebat perlukan strategi guide atau plan permainan. Betul tak? Untuk misi ni, kita pun ada plan permainan rasmi kita sendiri. Dan pelan permainan tu dinamakan Dasar Pendidikan Digital atau pendeknya DPD. Ia dilancarkan secara rasmi pada 28 November 2023. Kiranya inilah buku panduan yang menggariskan setiap langkah untuk kita capai matlamat besar tadi. Jom kita tengok struktur pelan ni sepintas lalu. Semuanya bermula dengan 4 objektif utama. Ini macam sasaran utama dalam misi kita. 4 objektif jadi disokong pula oleh 6 teras utama. Anggaplah ini macam tiang-tiang seri yang kukuhkan strategi kita. Tak berhenti di situ, setiap teras ni dipecahkan lagi kepada 18 strategi keseluruhan. Makin lama, makin detail kan? Dan akhir sekali, di peringkat pelaksanaan, ada 41 inisiatif spesifik. Nampak tak betapa terperinci dan komprehensifnya pelan permainan kita ni? Memang serius. Yang menariknya pasal 6 teras ni, kita boleh bayangkan ia macam 6 level berbeza dalam permainan ni. Setiap level ada misi yang jelas. Contohnya, teras 1 dan teras 2 tu fokusnya terus kepada pemain utama kita, murid dan guru. Ini tunjukkan yang pembangunan insan tu memang jadi keutamaan. Okey, sekarang kita fokus pada players kita pula. Macam mana plan ni nak level upkan murid-murid dan juga guide mereka, iaitu para guru. Kunci kejayaan misi ni bergantung pada usaha kita memperkasakan kedua-dua pihak ni. Untuk murid, mereka akan diasah dengan kemahiran futuristik macam AI, robotik dan keselamatan cyber melalui kurikulum persekolahan 2027. Untuk guru pula, mereka akan sentiasa dapat latihan berterusan dan kompetensi mereka dinilai. Jadi mereka sentiasa on top of their game. Dan sekarang, untuk high score kita, cuba teka berapa ramai guru yang dah dinilai kompetensi digital mereka setakat Ogos 2025. Bukan sikit tau, angkanya mencecah 405,158 orang. Wow, ini bukan carang-carang pencapaian. Ini satu usaha berskala mega yang memang kritikal untuk kejayaan misi ni. Dan daripada jumlah tu, ada 2,160 orang guru yang dah diiktiraf sebagai kumpulan elit digelar pakar jauhari. Mereka ni umpama guildmaster lah, pakar-pakar yang akan jadi mentor dan bantu guru-guru lain untuk jadi lebih hebat. Okey, jom kita beralih pula untuk tengok dunia atau map tempat misi ni berlaku, iaitu infrastruktur digital itu sendiri. Mestilah kan, game world yang hebat perlukan asas yang kukuh. Jadi, misi ni termasuklah menaik taraf infrastruktur besar-besaran macam menyediakan 550 bilik darjah hybrid dan pastikan semua sekolah ada capaian internet yang laju dan stabil. Dan inilah dia Central Hub untuk semua pemain, platform The5. Bayangkan, ia macam satu bandar utama dalam game di mana semua buku teks, latihan, kuis dan alatan penting lain ada di satu tempat. Siap ada integrasi dengan Google, Microsoft, Canva dan juga pembelajaran peribadi guna AI. Memang canggih. Penting untuk kita ingat, misi ni bukan misi solo. Ia perlukan kerjasama perpasukan yang mantap. Macam satu massive multiplayer effort. Pemain sokongan pertama dan yang paling penting tentulah ibu bapa. Misi mereka untuk wujudkan persekitaran pembelajaran yang positif di rumah dan sentiasa pantau kemajuan anak-anak dalam dunia digital ni. Peranan mereka sangat besar. Seterusnya, kita ada komuniti dan juga NGO. Mereka ni macam support kelas dalam tim kita. Peranan mereka adalah untuk bagi sokongan moral dan juga material untuk pastikan momentum transformasi ni tak pernah pudar.
Dan sudah tentu, kita tak boleh lupakan rakan industri macam Google, Microsoft dan Apple. Mereka inilah yang bekalkan item dan skill terkini. Mereka berkongsi teknologi, kepakaran dan latihan untuk lajukan lagi proses transformasi ini. Seperti mana-mana pengembaraan epik yang lain, mesti akan ada cabaran terakhir, final boss yang perlu dihadapi. Jadi, apakah final boss dalam misi pendidikan digital Malaysia ni? Apa halangan terbesar yang kita kena tempuh bersama untuk menang? Baiklah, final boss kita tak lain tak bukan jurang digital. Kalau anda tengok carta ni, memang jelas nampak perbezaan akses dan kemudahan antara sekolah di bandar dan luar bandar. Dan ini bukan isu teknikal semata-mata tau. Ini soal kesaksamaan. Kalau kita nak semua pemain kita ada peluang yang sama untuk menang, kita kena tewaskan bos ni dulu. Itulah cabaran paling besar. Jadi, persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama, dengan pelan permainan yang begitu mantap dan komprehensif, adakah generasi masa depan Malaysia betul-betul bersedia? Bukan setakat untuk main dalam dunia digital, tapi untuk menang dan jadi juara. Apa pendapat anda?